Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Nak dengar suara? Oh, boleh. Kejap. Takkan dah tak ada suara? Raja dah tak boleh kokok. Mana boleh? Inilah baru raja. Oh, begitu ceritanya. Tolonglah Kancil. Angsa, aku nak berkokok seperti dulu. Huh? Tolonglah Kancil, tolonglah aku. Jom Angsa. Ayam, aku nak tanya. Sedap sangat ke kau berkokok? Sedaplah. Kalau tak, aku tak jadi raja. Bila aku berkokok, semua terpegun. Itulah kau. Bongkak, suka menunjuk-nunjuk. Betul tak Angsa? Betul. Bongkak. Makanan pun ayam lain yang carikan. Pemalas. Dah aku raja. Mereka kenal lah layan aku. Itu dulu. Sekarang kau dah tak boleh berkokok. Padan muka. Ayam lain semua dah tak pedulikan kau. Buat sikit Angsa. Macam mana dia berkokok tadi? Suaraku. Aku dah boleh berkokok seperti dulu. Dah. Cukup tu. Dah boleh berkokok tu, jaga suara baik-baik. Jangan belagak satu kampung. Terima kasih Kancil. Angsa, aku takkan menunjuk lagi. Mereka pun hidup gembira. Habis. Belum lagi. Ayam pun jadi raja. Baru habis. Belum. Ayam tu tak jadi raja pun. Kenapa? Masa dalam perjalanan pulang, Ayam, banyak ke dapat cacing? Ekor pun tak dapat. Kesian. Kau tak bosan asyik cari makanan dekat sini? Habis? Nak cari kat mana lagi? Mari ikut aku. Aku tahu kat mana nak cari makanan yang lagi sedap. Halang! Aku tak boleh terbang! Oh, betul juga. Aku air
boleh terbang, Lang. Aku pun ada sayap. Tapi tak boleh terbang pun. Sebenarnya dulu, aku pun tak boleh terbang. Tapi, selepas aku jahit kepala aku dengan jarum emas, barulah aku dapat terbang. Kalau aku nak pinjam jarum emas kau, boleh? Lepas ni, bolehlah aku terbang tinggi. Macam kau. Tapi, aku ada satu je jarum emas. Kalau hilang... Pasal tu, kau tak perlu risau. Aku akan jaga jarum emas kau baik-baik. Bolehlah. Bolehlah. Boleh. Bolehlah. Boleh. Boleh. Besok petang, aku akan ambil balik jarum emas ni. Tapi ingat, jaga baik-baik. Jangan hilangkan.